ayam. Masak apa tu? Hari ni kita masak ayam masak kerutuk. Menu ni sedap sangat bila kita makan dengan nasi. Bahan dia pun lebih kurang je macam kita masak kari. So mula-mula kita bancuh dulu rempah kerutuk ni dengan air masak. Kita bancuhkan sampailah dia sebati. Lepas tu kita panaskan minyak, kita tumiskan 4 sekawan, masukkan serai yang sudah dititik, tumiskan sampailah dia naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan bawang yang sudah dimayam, kita tumiskan dia sampailah naik bau dan kemasan. Lepas tu masukkan bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas yang sudah dikisar, kita tumiskan dia seketika. Lepas tu kita masukkan cili kisar mengikut kepedasan, tumiskan sampailah pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan rempah yang kita bancuh tadi, kita gaulkan dia seketika sampailah dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan air sedikit dan sambung tumis sampai pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan jintan manis, jintan putih, ketumbar yang disangai dan dikisar dan masukkan sebut ladi hitam, tumiskan seketika. Kalau dah agak kering tu boleh masukkan air dan sambung tumis sampailah rempah tu masak dan pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan ayam, masukkan kentang, gaulkan sampailah sebati dan masakkan seketika. Bila ayam dah separuh masak, bolehlah masukkan asam keping, santan. Kalau nak sedap lagi boleh masukkan santan segar. Lepas tu kita masukkan nisang keret, masakkan seketika sampai ayam tu nak dekat masak. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam, masukkan kerisik, gaulkan sampailah dia sebati. Kalau dah kering tu boleh tambahkan air ikut atas cita rasa masing-masing. Sambungkan gaul sampai semuanya sekata. Akhir sekali boleh masukkan kicap pekat, masukkan cili merah besar, gaulkan dia sekejap sampai semuanya sebati. Bila semuanya dah sebati, rasa pun dah balance, bolehlah hidangkan ke dalam mangkuk. Kalau nak bagi bau dia wangi, bolehlah masukkan sedikit daun pandan masa menumis tadi. Ayam kerutuk ni boleh juga makan dengan nasi biryani, nasi minyak, nasi putih. Nak makan dengan pulut kuning pun boleh. Makan dengan nasi putih sayur campur dengan sambal belacan pun dah sedap. Jom makan!